Assalamualaikum. Hari ini saya akan jadi MC untuk Majlis Perkahwinan Anggun Suri 2025 daerah Bentong. Okey, kita tengok macam mana hari ini. Okey. Saya akan rakam. Kita tengoklah kemangannya macam mana. Tapi ada live juga. Okey. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Amiza bin Abu Adam, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, selaku Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Isteri, diiringi Div-Div Kehormat. Pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci semua yang sulit, penghulu dan pelindung kami, Muhammad yang terpilih dan keluarganya yang suci bersih. Penghulu dan pelindung kami, Muhammad yang terpilih dan keluarganya yang suci bersih, juga para sahabat sebanyak nikmat Allah dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita sama-sama berada di dalam majlis yang penuh barakah ini. Melangkahlah ke malikai kasih, wahai raja dan permaisuri sehari, dijemput pasangan mempelai yang pertama, Muhammad Zulfaiz bin Rizwan dan Siti Haira Izzati binti Rafian. Pasangan yang kedua, Razali bin Muhammad dan Aina Mayamin binti Muhammad. Pasangan yang ketiga, Muhammad Amirul Hakim bin Sabarudin dan Juliana binti Ahmad. Pasangan yang keempat, Muhammad Eril Izumi bin Ahmad dan Nur Syakirah binti Syari. Pasangan yang kelima, Muhammad Aiman Hazim bin Azani dan Nur Aina Izzati binti Nur Azhar. Pasangan yang keenam, Muhammad Farizal bin Abdul Qadir dan Sahiza binti Abdul Aziz. Pasangan ketujuh, Muhammad Azam bin Qasim dan Nur Aina Sakinah binti Amran. Dan seterusnya, pasangan yang terakhir yang ke-8 ialah Muhammad Hakimi bin Abdul Razak dan Siti Najrah binti Johari. Gema gendang beralun gagah, menyentuh hati, menusuk rasa. Pahlawan melangkah, tidak menyerah. Silat dipersembah, memartabat bangsa. Hadirin sekalian, bagi menyerikan lagi majlis pada hari ini, majlis akan diteruskan dengan persembahan silat dari Persatuan Silat Tapak Sending Negeri Pahang. Warisan seni penuh gagah, lambang keberanian, kesetiaan dan maruah bangsa. Dengan segala hormatnya dijemput.
Hari ini menunggal jagung, hari esok meminta tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai 2 sejoli. Terima kasih diucapkan kepada persembahan silat sebentar tadi. Selamat datang diucapkan ke Majlis Anggun Suri Daerah Bentong 2025 kepada Yang Berhormat Dato' Amiza bin Abu Adam dan Yang Berbahagia Datin Nur Fida binti Kasim, Pengurusi Jabatan Kuasa Hal Ehwal Perda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Yang Hormat Dato' Roslin bin Haji Abdul Rahman, Pengurusi Majlis Pembangunan Wanita Pahang Parlimen Bentong, Ketua-Ketua Jabatan, pasangan-pasangan pengantin yang diraikan, tuan-tuan dan puan-puan, serta dip-dip jemputan yang sudi sama-sama mendirikan Majlis Perkahwinan Anggun Suri Daerah Bentong 2025. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Dijemput Yang Berhormat Dato' Amiza bin Abu Adam, Pengurus Jabatan Kuasa Hal Ehwal Perda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, selaku wakil rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk memberi ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada puan pengacara majlis, keluarga sedap, acara dan studio,